Okay guys, if it is a day 3 and it is Monday Blues, penat. Saya edit video malam tadi sampai pukul berapa dah. Tapi macam mana? Sekarang dapat tengok video day 1 and day 2 tu. Anyway, sekarang kita tengah makan. Bukan baru makan lah, baru ada makan. Kita masih dengan air energy drink. Kau ambil vitamin drink. Tadi saya makan benda ni. Sedap. Saya tambah ni. Tapi saya tak tahu benda ni. Siapa-siapa yang selalu makan combo tu, tolong explainnya tu. Pasti perempuan ni pun sedap. Jadi green tea. Sedap. Nampak kita orang pakai body baby leaf. Macam mau beli lah. Kita nak tengok. Sekarang nak tengok apa yang bunyi-bunyi tu. Tak tahu korang dengar ke tak? Oh ni dia bunyi-bunyi ni nak. Sebab apa? Sebab bulan ni dan bulan depan ada pengamatan sampai lain dia lah festival. Kita keluar ke pantai. Dah keluar dah. Kita orang boleh sampai. Sekejap. Bos bagi masa. Sekarang 2 suku tau. 2.15. I have 10 minutes untuk pergi tengok clothing, clothes sebab nak beli. So dia bagi 10 minutes je. So semoga sempat lah. Sebab kita dah rushing. Okay, I see. Okay. Of course lah dia sama dekat kedai agak apa ni. Promotion dia ni sudah biasa. I like the beach. Wow. Ini semua cantik lah. Kat kamera pun cantik. Macam tadi. I need a good pants. I want a slight white. Maybe white leg ke apa. So I jeans. Okay, itu tak tahu. Tengok sekejap. Okay. Kita tekan gigi dekat sini besar. Kamu ni air kelapa yang besar. Oh saya sekejap lagi pun. Ini tak ni. Like 5 minutes now. Saya cari baju-baju untuk safari tu. Mesti safari sebab for the next content kita orang. For the next content kita orang. Kita tunggu lah. Tunggu. Aku sekarang ni, tadi dia bagi 10 minit tau untuk aku beli. Masalahnya sekarang ni Bos hilang. Macam mana lah? Habis dia suruh tunggu dekat sini. Michael Kors ataupun dekat sini lah, kat depan. Sekarang ni bos hilang. So macam mana ni? Now I'm alone again. I think like my trauma is back. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Tak kenapa? Buka baju panas. Kalau korang perasan tadi baju lain, ni dah baju lain.
Penat. Penat berjalan. Panas. Sabah panas guys. Panas eh. Sekarang ni fashion pergi mampus. Bagi hidup yang selesa je. Tadi waktu keluar tadi dia kata dia punya look adalah look macam CEO ataupun business, founder business. Founder punya style. Sekarang dia dah sebab panas, dia terus pergi beli, terus tukar. Dia tak tahan lah. Tapi betul lah panas sebab dia pun pakai leather and baju tu memang panas lah. So, kita Baju mahal kot. Baju mahal. Daripada butik kita terus ke H&M je. Kerja nak pergi, tak tahu pergi meeting ke apa. Sabah International Convention Center 28 Ogos. SICC Sabah. So kita tengok lagi sebab aku pun first time. Yelah, obviously aku first time datang sini. So aku nak pergi tengok sana macam mana SICC tu kat mana, terus ada macam mana, nanti aku tunjuk korang shot-shot kat dalam behind the scene. Kita orang cakap sikit mic. Ah, Korang nak sampai kat dalam SICC. faham? Sekejap bagi I buat konten sikit dulu. Ni letak stage. So dia macam ni ke belakang. Okay, sekarang ni bos dalam meeting. Bos dalam meeting, tak tahu dia kata kacau, tahu je kata kacau. So bos kat sini, Pak bos dalam meeting. Aku dah buat shot-shot kat Amban ni sini. Lepas aku dah buat shot dalam ni. So nanti kalau korang nampak dapat tu, nanti korang yang nak tengok kat mana, tengok dekat air capture of life. Korang kena follow kat sana untuk korang nak tengok. Okay. So bos tengah dia kata bos nak kacau. Aku dah buat apa yang patut. Site is already done. Cuma lagi tambah lagi sikit lah. Ini poster SICC ni besar. Nampak tak? The whole way dia ni pun dah besar. Lagi dia belum dah campur depan ni. Lepas tu dia AV ni dia ada dia punya hall dia. Dia boleh sambung, dia macam ada partition ataupun dia boleh je kena sampai telefon ni. Memang rasa luas tak. Jadi pun rasa dah luas. Satu tu pun dah luas. Jadi kali ni kita nak review dia punya tandas pula. Ini tandas SICC. So cantik. Okay, tandas ni. Tandas ni. Okay lah. So yang mana nak dibuat nanti 28 Ogos tu, kalau korang risau pasal tandas dia, jangan risau. Tandas dia was good. Sekejap ni try hand. Okay. Sekejap. Aku sebelum kita orang gerak, sebab kita orang ada settle content dan jumpa orang kat sini. Tapi aku nak belanja shot. Damn. Dan besar tu. Sumpah cantik gila. Ni dekat tepi SICC. SICC Sabah. Dia ada pot. Cantik memang cantik. Dan tempat SICC ni pun cantik dan besar, sangat besar. Pada ujung sana sampai sini. Tadi penat berjalan. Awak dia penat jalan. Siap nampak kapal terbang. Tadi kapal terbang lalu daripada atas ni. Dekat sangat. Boleh aku rasa macam aku boleh sentuh dia kalau aku lompat. Sekejap ni FIP
FIP. Ikan mau masak apa, Pak? Kita rasa. Potong. Ikan apa? Ikan beribi. Oh, ikan apa? Kerapu kah, Bang? Merah kah? Setelah aku tengok tadi banyak seafood tadi. So apa harapan kau kat seafood tu? Gaut. Bukan kami. Memang gaut. Tapi aku tengok tadi macam sebab ganas kami banyak, so aku tak boleh makan nasi. Sebab aku rasa kena makan seafood tu je. So kita tak makan nasi, kita makan seafood sahaja. Tak akan beratap. Jadi tadi aku ambil shot sini. So nanti kalau korang nak tengok shot tu, korang kena tengok shot gambar tu dekat my IG, okay? Jadi aku tengok tadi korang ambil banyak kan. Kita tak tahu harga berapa lagi. Kau rasa berapa harga dia? Bawah 200. Bawah 200 kan? So kita tengok adakah betul atau tidak. Makanan is on the way. Tapi problem baru sekarang, Awak beli aku kategori apa? pakai baju Awak putih. beli kategori apa? Baju putih guys. Ni saya saja buat-buat lah. Bila aku pakai baju Kita buat putih. proper live pukul Jadi apa lah? Aku menyesal lah. Patut aku pakai baju lain. Silau guys. yang boleh dapatkan Semoga tiket, boleh baju putih dapatkan aku tak tiket cerut- sekarang di tak betul sangat. www.tickettoyou.com. Ni tengok aku dah kata dah banyak. Ni tak nak percaya. Live, masuk live sekarang. Masuk live masalah. Dengan korang guide boleh table beli ni. tiket Jangan lupa sekarang follow dengan TikTok dia. Ucap TikTok. Okey. Sekarang banyak lah. Okay, kita bagi close up shot. Kisah pizza gatal dengan statue masih ada dalam tickettoyou.com.my/FIP Sabah. Tetapi kalau korang nak tak boleh Cak angkat gambar dulu Cak. Phone aku tengah guna. Macam mana? Alhamdulillah. Okay guys. Masih simpan dia. Aku juga. Sebanyak aku yang banyak makan. Innal mubazirina ihwanan syaitan. Sesungguhnya mubazir itu kawan dengan setan. Setan depan mata aku. Bukan aku lah tu. Sebab dia tunjuk belakang. Ni makanan dia. Tak habis. Dia letak kat aku. Dia malah anak dia. Kau tahu nak cakap macam mana. Kalau kau percaya lah Tapi kita orang bungkus lah. Kita orang tak bazir lah. Kita orang bungkus. Nampak? 1, 2, 3. Cepat. 5 start. 6, 7, 8 pinggan dan licin. Tu ada 3 lauk. Tak kena habiskan nanti lah. Balik nanti. Anyway, thank you untuk seafoodnya. Ni dia target 200, bawah 200. So kita dapat satu jombat. Satu jumpa je. Dah bayar Sudah selesai. Receipt betul Boleh Thank you, claim. Boleh claim tax. Okay, thank you. Sebabkan tadi yang makan banyak sambal sebab dah ikan tadi makan ikan, seafood, udang, ketam, semua seafood lah. So terpaksa pergi Jom farmasi guys. Kau melangkah seafood, kau pergi farmasi beli ubat tahan sakit, kau takut gaut dah Hanek. takut esok dia tak boleh bangun. So apa, kalau korang dah lantak, pergilah farmasi, cari uncle dekat City Farmasi. Okay. Kau tak agak panas tu. Kat luar tu panas. Sebab tu aku biar dia tunggu kat luar. Lagipun dia tengah smoke. Aku tak smoke. Kita tak smoke, kita duduk belakang. Okay. Ush, ada abang askar. Kau nampak? So itulah askar Sabah. Tak nampak askar Sabah, askar Sabah. Aku tak nak duduk luar sebab panas nanti duduk. Sebab aku duduk pakai meja. Menunggu. Hello guys. Copyright. Okay, sekarang ni bos tengah beli big pot. So lepas tu
Grab driver pula pergi tandas. So saya tinggal seorang lagi. Kita apa? Sekejap lagi kita nak pergi ke di mana? Oh, pergi ni, kita nak ada meeting dengan partner. So korang doakanlah semoga selamat semua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lagi kita punya partner kan. Partner kita sampai. Semoga dipermudahkan. Ada kata-kata tak? Dia masih recharge. Sebab apa? Kalau sekarang baru pukul 2.3, baru ke 3.30. By the way, kita makan dekat Madam Kwan. Madam siapa? Madam Kwan. Tapi aku, siapa yang kenal Madam Oi Popo, tolong shout out. Siapa yang kenal Madam Oi Popo, nama tak nampak dia. Okay. Lepas tu tadi tak terang gambar. Sekejap, I give you sneak peek. Kalau kau nak tengok dekat capture tu. Dah habis. Tapi baru hari ni. Itu mukadimah. Yang sambungan adalah esok dan hari-hari seterusnya. Jujur cakap, kita orang punya social energy dah habis. Social battery semua dah habis. Kat sini awak. Tak tahu lah, saya depan tu ada 7-Eleven. Bos. Jangan support. Jangan tengok. Fort membahayakan guys lah. Saya bagi tahu, Fort membahayakan. Jangan lain support. Sebelum saya masuk bilik, kata kita belanja shot dulu. Saya tak pakai mic lah, saya cakap depan sikit lah. Kalau dengar saya sorry Allah, dia tutup dengan bangunan lah. Tapi still nampak. Nampak tak? Nak saya zoom. Cantik kan? Thank you siapa yang menyanyikan tu. Tahu je birthday aku hari ni. Day 5. Jumaat Betul lah. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Day 5. Day 5 with the lesson and Spencer. Dah kurut. Day 5 kat Sabah dah putih sikit. Dah kurus. Okay, day 5. Lepas tu kita orang jaga ada meeting. Ini best ni. Sebab apa? Meeting dia satu tempat yang bagus. Nanti korang akan tengok kat mana meeting tu. Itu kan beza. Itu beza biru. Okay. So kita orang tunggu sekejap lagi. Nak tengok outfit chat, tengok dekat TikTok The Gaga Entertainment. Lepas tu korang terus beli tiket. Okay. Aku tertekor. Saja promote tu TikTok. Okay. Okay, sebabkan kita orang ada day 5 dekat Kota Kinabalu. Kami dah pandai cakap Sabah bah. Kita lah. Kan dalam bahasa Kaki tu aku kan. Lepas tu kalau dia sebut macam saya tu SIA. Sia dah pandai cakap Sabah. Bah. Shout out tu Bayar, nanti ajar aku Masuk nanti ajar buat satu kelas. So day 5 kita orang has meeting kat mana? Betul. Okay. Pegang ke? Meeting dekat sini. Tempat first day kita orang datang. Saya lah ikan bakar Sabah je. Nak hujan lah. Dekat ikan bakar Sabah. Okay, kejap.
Kau rekod dia dulu tadi. Ikan bakar Sabah. Lepas tu kau buat macam masuk dalam, baru aku masukkan tu. Faham tak? Okay. Okay, kejap. Sebelum tu, okay, kita orang sekarang kan baru habis meeting dekat IBS. Nak tahu something tak? Ramai weh. Okay. By the way, makanan ni memang banyak lah. Macam hari tu kau tengok yang first video aku tu. Okay. Tapi tengok pekerja dia. Ni semua pekerja dia ni. Masa pekerja dia makan, tu bos dia. Bos dia pakai baju IBS. By the way, dang. Kita orang kembali lagi di tempat yang sama di Imago Mall. Berada tengah smoke, apa-apa pun ingat siapa yang smoke tapi dia tak baik untuk kesihatan. Jadi cantik lah bangunan ni. Okay, dia dah panggil. Saya tak tahu nak buat apa. Kita orang masuk je. No, sekali. Makan dekat SG. Makan dekat SG pula. Tapi kita kat Borneo. Tak kekil. Dia makan dekat SG. SG tu apa? Ada lah. Dan eat. This is after eat. Semuanya aku makan. Tengok makanan. Kat siapa yang paling banyak? Ni anyway, kita orang nak pergi daftar gelap. Lepas tu nak cari something for my mum. So my mum request. Dan tengoklah apa benda-benda lagi. Yang customer macam mana? Lepas tu Ikut jual. Ini lah. Kalau macam ni berapa kak? 20. Dan sangat naik. Ada design lain juga mau campur-campur. Iya. Ini mana pukul? Ini jauh my favorite. Ada Ini mungkin for my mum. sebenarnya dia RM60 lah. Bagi Adik kena jaga bro. Adik korang ni kena jaga Dia tak bos marah. Kalau nak kamera mungkin jauh lah, tapi super dekat. Okay guys, sebelum tu aku nak tunjuk satu view cantik. Okay, ready 1, 2, 3. Cantiknya. Damn. Subhanallah cantiknya. Nampak tak korang? Nampak sunset tu? Bot dah balik. Bot terbalik mana? Kalau korang nampak bot terbalik, aku bagi RM50. Statue, lancu. Member tengah ambil mood sebab jadi kita nak sambung buat konten untuk The Gaga Entertainment. Jangan lupa follow. Influencer penat energy vlog banyak Dia penat social lah. Vlog energy dia kalau malam tu dah sampai. Betul. Nanti kat balik rumah kita diam je. Tak tahu nak cakap apa dah. Yang penting Stop it. dekat bontot Get some help. Saya baru tahu penatnya buat konten. Padahal diri depan tu je. Nanti kalau korang tengok dekat The Gaga Entertainment. Konten apa konten nanti Astagfirullahaladzim. Uyo.
Ada One Piece. Angkat tangan tu. Punya biru dia cantik lah. Belum sunset lagi dah cantik. Yang penting I love. Okay, gerak dulu. Kita nampak ada turis banyak Turis ni satu, dua. Dia ni tiga. Kita orang pun turis. Sebab apa? Sebab kita orang keep going. Everything you can imagine is real. Everything you can imagine is real, guys. Orang nak buat boat, orang. So, nanti kalau I ke sana, I bawa I said, hold up, wait a minute, something ain't right. Dia nak buat boat. I told you. Dia dah buat boat dah. I told you. Sumpah dia pakai tangan lah. Kalau aku tak kuasa, sial. Dia macam ibarat tenggelamnya kapal van apa tak? Pasal cakap lah dia. Tadi aku nampak tampi, pasal cakap lah. Ini kita nak Okay, kita bet dia akan sampai mana maksimum dia. Tu dia dah menggelabah tu. Dia dah menggelabah tu. Dia macam tu. Oh, dia dah penat guna tangan. Dia dah menggelabah. Dia pernah dia berkali dia boleh kaki. Dia memang bagus tak? Kita tahu mana dah. Tu cara orang Sabah healing. Kita tak ada healing pergi konsert ke, kita tak healing pergi mana-mana. Kita healing kat atas laut je, guys. Tak nampak? Oh tu, itu maximum zoom kau. Alah sedih. Update guys. Update. Okay. Dia akan bertembung lah, angkat apa tengok. Sekarang ni dia dekat situ dah. Saya tak boleh zoom lebih-lebih dah. Sampai sini je hat saya. Okay, kita cuba kita teka. Dia nak pergi mana sebenarnya? Adakah dia nak pergi seberang sana? Sebelah sana? Oh, dia dah hai-hai. Dia hai-hai dekat bot tu lah. Orang bot tu berbelik. Tapi saya rasa orang ni dah biasa sini kot. Mungkin orang-orang sini tahulah dia buat apa. Tak lah, bawah ni rendah je lah. Bawah ni yang rendah, yang tu kat sana tu. Dah jauh. Jauh tau dia pergi. Ni ibarat dalam 100 ke 200 meter ke Kita tengok je dia nak pergi mana. Dia nak bertembung dengan bot tu. Oh my god, Titanic, please satu. Dia patah balik. Dia takut dia cuak. Dia patah balik. Dia pusing weh. Dia patah balik. Oh lah, dia nak bertembung Oh my dear. Kenapa aku akan baca doa untuk kau. Sebab orang yang atas bot tu pun pelik. Walaupun korang tak nampak sebab dia sunset belah sana kan. Tapi aku tahu. Aku nampak dia dengan mata aku. Okay. Sekarang ni dia nak ke tengah dah. Tengok jauh tak jauh. Lepas tu bot ni datang balik. Aku rasa dia nak pick up budak ni. Dia dah jumpa dah, nampak tu. Dah nampak tu. Jauh tau. Nampak dia bot tu nak pusing. Bot tu nak ambil dia sebenarnya. Rupanya tidak. Okay, kita bagi dekat brother tu. Mana tadi? Mana tah? Kita bagi respect. Respect Nas. Hop. Ni bekas dia tadi. Guys, acap Sekejap. Apa? Kan acap pedai guys. Dia mana lain aku. Memang budak ni. Anyway. Dah. Kawan tanya kita orang kan. Dia tanya. Nampak tak? Buat 2 pintu celaka. Jadi aku gemuk sangat lanan. Tapi dia punya memang nampak macam mekanisme dia bagus. Tapi susah tau nak tutup. Dah bye. Nah, kita nak baring tidur jap.